Hello guys. Ini dia kita punya sambal telur kari sos Thai kita. Nak tahu macam mana cara masak dan apa saja bahan-bahan dia? Tonton video ini sampai habis. Okey, stay tune. Jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, untuk tidak buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe serta share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Subscribe itu percuma sahaja. Tekan sahaja button apa yang kalau bahasa Melayu melanggan, kalau bahasa orang putih subscribe. Itu percuma. Okey. Ini dia bahan-bahan kita kali ini, dan kali ini kita masak telur sambal kari sos Thai. Okey. Jadi bahan-bahan kita ada 4 ulas bawang putih, 7 batang cili api, cili padi, 2 batang lada merah, 5 biji bawang putih. Jadi bahan-bahan ni kita chopper. Dan apa saja bahan-bahan yang seterusnya, tonton video ini sampai habis. Okey, stay tune, kita chopper dulu bahan-bahan ni. Kuali kita dah panas, jadi kita masukkan minyak. Minyak jangan banyak, sikit sahaja. Okey, minyak kita dah panas, kita boleh masukkan kita punya bawang. Bawang besar ni 2 biji. Bawang besar 2 biji. Lepas tu kita masukkan halba ataupun rempah ratus 1 sudu teh. Masukkan serbuk kari ikan 2 sudu 2 sudu makan. Ataupun bersamaan dengan 1 paket kecil tu. Lepas tu masukkan daun kari. Daun kari 2 batang, 2 tangkai. Lepas tu masukkan bahan-bahan yang kita chopper tadi. Dalam masa yang sama api kena perlahan takut kita punya serbuk kari tu hangit. Nanti bila dia hangit jadi pahit. Biasa kalau orang masak sambal telur je. Tapi untuk kali ini saya bagi menu special untuk sahabat-sahabat semua. Telur sambal kari sos Thai. Okey, kita punya bahan tumis pun dah pecah minyak. Perlahankan api. Kita masukkan air sikit je. Garam secukup rasa. MSG ataupun Ajinomoto pun secukup rasa. Serbuk sesedap Maggi pun sikit. Lepas tu pis ekstra asam jawa pun sikit. Agak-agak je. Kemudian kita masukkan sos Thai kita. Jadi sos Thai ni ada macam-macam jenis.
1 sudu, 2 sudu. Kita gaul dia sampai dia menggelegak, mendidih. Baru kita masukkan kita punya telur ayam. Sebelum kita masukkan kita punya telur ayam, sahabat-sahabat semua kena rasa dulu apa yang kurang, apa yang terlebih. Okey, sekarang kita masukkan kita punya telur ayam yang dah siap digoreng sebanyak 6 biji. Sorry, bukan 6 biji, 8 biji. Kita bolak-balikkan apa telur ayam ni, telur goreng ni, dan biarkan apa nama kita punya sambal ni marinate sampai dia kering sikit, maksudnya dia meresap dekat telur ayam pula, telur goreng tu. Okey, kita punya apa? Telur sambal kita dah siap. So tinggal nak plating sahaja. Stay tune. Alhamdulillah. Okey, macam inilah kejadian dia. Kita punya telur sambal kari sos Thai kita. Jadi, last kali kita tabur daun bawang. So, sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah. Menu ini sangat ringkas dan sangat mudah. Bahan-bahan pun tak susah mana. So, biasa kita makan telur dadar, telur mata kerbau, masak sambal. Tapi kali ini saya nak share pada sahabat-sahabat semua satu resipi yang begitu special, iaitu telur sambal kari sos Thai kita. Ini pun wajib juga ada di atas meja bila berbuka puasa nanti di bulan Ramadan. Ini kesukaan ramai dan anak-anak pun suka. Jadi kalau makan dengan nasi panas-panas ni, kena pula nasi tu bubur kicap sikit, lepas tu ambil telur ni, halamak. Bini panggil 3 kali tak dengar. Mak mentua lalu belakang pun tak nampak. Okeylah, setakat sini saja untuk kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua dapat inspirasi daripada apa yang saya sampaikan ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Dan sama-samalah kita jaga kesihatan. Tambah-tambah sekarang ini cuaca tak menentu. So setakat sini saja. Sekali lagi jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Itu penting. So Pak Lebay naik bersikal. Bye-bye. Assalamualaikum.